cikgu nak tanya, berdasarkan gambar yang cikgu paparkan ni, apakah yang murid-murid dapat tahu? Maksudnya aktiviti apa yang dilakukan? Okey, selain dulu tahu ya? Sama, aktiviti sama lagi? Pandai ni. Okey. Nanti dia akan berguna. Okey, dua gambar ni merupakan aktiviti gotong royong. Okey, cikgu nak pilih Muiz. Boleh bantu kan? Okey, berdasarkan apa yang Muiz lihat di hadapan, apakah aktiviti yang dilakukan oleh individu di dalam gambar? Orang budak sedang membersihkan longkang. Okey, membersihkan longkang. Okey, betul, duduk. Okey, berikan tukar berdua. Okey, seterusnya cikgu nak Hanif. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh individu dalam gambar tersebut? Aku sedang menunjuk sesuatu. Apa? Tak tunjuk betul ni, kawan-kawan. Kita dah ambil dia buat. Jadi cuba, you beri dia kan? Apakah aktiviti yang dilakukan? Apakah aktiviti yang dilakukan oleh individu dalam gambar tersebut? Dia sedang membersihkan longkang. Membersihkan longkang. Okey, betul lagi. Beri kita bukan dia lagi. Okey, jadi cikgu nak tanya, berdasarkan aktiviti yang dilakukan gotong royong itu, jika kita mengamalkan gotong royong, apa yang akan jadi dekat kawasan persekitaran itu? Dapat dari nyamuk Malaysia. Apa lagi? Sehat. Makan apa cantik lagi? Makan cantik lagi? Cantik lagi? Ceria lagi? Puasih lagi? Selesa lagi? Cikgu tu selasa. Selesa. Okey, berdasarkan contoh yang kamu berikan ni, apakah berkaitan kata ini dalam kata bahasa lain? Selasa. Di hari ini kita akan belajar berkaitan topik kata adjektif. Silakan kepada cikgu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu Amirul. Hari ini cikgu akan sambung pengajaran tentang kata adjektif. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya lah, sebenarnya apa itu kata adjektif? Kata sifat. Untuk menerangkan apa? Satu kata nama. Okey, baiklah. Hari ini kita tak belajar kata adjektif, tapi ada tambahan depan dia, iaitu bentuk kata adjektif. Okey, besar. Semua nampak adjektif semua murid dah tahu kan? Okey, bentuk kata. Siapa kat sini tahu tentang bentuk kata? Tak ingat lah. Lupa kan? Okey, tak apa. Itu ada satu lagu. Kan, okey, kita akan tonton video ni. Okey, pastikan semua fokus. Kerana cikgu akan petik mana-mana nama untuk jawab soalan. Okey, mari kita mulakan.
Ini paling kuat. Okey. Tentang bentuk kata. Okey, semua dengar? Okey, di sini ada berapa jenis bentuk kata? Okey, yang pertama. Apa itu kata tunggal? Tidak ada imbuhan, tidak digandakan dan tidak disambungkan dengan kata lain. Baiklah. Saya nak panggil seorang. Alia. Apakah contoh kata tunggal dalam jenis kata adjektif? Cantik. Cantik. Siapa cantik? Bagi betul kan? Cantik ni kan kata tunggal kan? Okey, kata tunggal. Kat sini kita faham. Tunggal. Tunggal ni maknanya Satu. okey, jadi kalau cikgu kata kata adjektifnya berseri-seri, adakah itu kata adjektif tunggal? Sebab apa? Alhamdulillah semua. Okey, kita teruskan dengan kata terbitan. Okey. Semua tengok hadapan. Kata terbitan adalah kata yang menerima imbuhan. Okey. Contoh imbuhan. Boleh tengok kat depan. Okey. Penjelasan kata imbuhan. Okey. Cikgu nak pilih seorang untuk berikan apakah kata adjektif berimbuhan. Okey, cikgu nak Norman lah. Norman Rizal ni. Okey, apa Norman? Kata adjektif berimbuhan. Kehitaman. Kehitaman. Okey, betul. Beri tepukan untuk Norman. Okey, yang ketiga kita teruskan iaitu kata ganda. Kata yang terbentuk setelah kata digandakan dan ada tanda sempar. Okey, kata ganda ada 3 jenis. Yang pertama, kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Baiklah, kata ganda penuh. Apa yang anda faham kat sini? Dia gandakan perkataan yang sama. Diulang. Okey. Itu adalah contohnya. Jadi cikgu nak cari lagi seorang untuk bagikan contoh mana kata adjektif. Okey, ini kata ganda separa yang digandakan sebahagian suku kata sahaja. Contoh, lelaki. Okey, kata ganda berentak. Persamaan dari seorang bunyi. Okey, memang lagi. Okey. Kata ganda apa yang bersama tadi? Okey. Siapa boleh berikan contoh kata ganda penuh? Okey, Iza. Kata ganda penuh. Kata ganda penuh adjektif. Cantik. Cantik. Benar kata ganda yang kedua apa? Cikgu tanya lah punya kata adjektif. Okey, apa-apa je boleh. Kata nama ke sebab dia orang kata limited. Okey, siapa boleh berikan contoh? Abi. Ya. Kata ganda separa. Lelaki. Okey, betul. Beri tepukan untuk Abi. Dan kata ganda berentak. Okey, cikgu nak Sofia. Apa contoh kata adjektif kata ganda berentak? Nombor 1. Okey, betul. Kita bergerak kepada bentuk kata yang terakhir, iaitu kata majmuk. Okey, kata majmuk. Kata yang terbentuk setelah merangkaikan 2 kata dasar atau lebih. Itu pasti. Semua dah tahu kan tentang kata majmuk? Okey. Kata majmuk ni dia
macam lawan lah kepada kata tunggal. Kata tunggal ni dia satu perkataan, manakala kata majmuk ni dua perkataan. Jadi Afiq, berikan contoh satu kata adjektif kata majmuk. Adjektif ni kan? Betul. Biru laut tu. Biru laut. Okey, betul. Beri tepukan. Selesai. Betul. Betul kata. Apa tadi? Ingat diri sendiri je. Sekarang dah tahu kan bentuk kata adjektif. Ada 4 lagi. Boleh ulang balik tak? Yang pertama enggak. Yang kedua enggak. Yang ketiga yang terakhir okey, baiklah. Kalau semua dah faham, cikgu nak test lah. Semua ni faham ke tak kan? Okey, kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga dan kumpulan keempat. Okey. Okey, cikgu nak setiap kumpulan baca satu perenggan dengan intonasi yang betul, boleh? Boleh. Okey, kita mulakan dengan kumpulan pertama. 1, 2, mula. Setiap pagi rumahku kelihatan bersih dan indah apabila cahaya matahari yang cerah menyinari halaman yang luas. Udara yang harum menyegarkan suasana dan membuatkan kami berasa tenang. Ayahku seorang yang ringan tulang, rajin menyiram pokok bunga supaya bunga-bungaan itu kelihatan berwarna segar serta hidup. Okey, berikan tepukan untuk kumpulan pertama. Okey, kita pergi kepada kumpulan kedua. 1, 2, mula. Ibu pula seorang yang rendah hati dan teliti dalam menguruskan rumah. Beliau memastikan setiap ruang berada dalam keadaan teratur agar keluarga dapat hidup dengan selesa. Di taman kecil kami terdapat bunga-bunga yang sedang berkembang segar-segar dan pucuk baharu tumbuh halus-halus, menjadikan kawasan tersebut kelihatan terbaik untuk dilihat setiap hari. Okey, mantap. Beri tepukan untuk kumpulan kedua. Okey, seterusnya kumpulan ketiga. 1, 2, mula. Pada waktu senja, kelopak bunga ros kelihatan kemerahan apabila terkena cahaya matahari. Manakala daun orkid pula tampak kehijauan. Di tepi pagar, pokok ketapang tumbuh rimbun-rimbun dan memberikan teduhan yang sejuk. Pokok mangga di halaman pula mempunyai dahan yang rendah-rendah, menjadikan suasana halaman redup dan menyamankan mata. Okey, bacaan yang baik. Beri tepukan. Dan kumpulan terakhir. 1, 2, mula. Jiran-jiran kami pula terkenal sebagai masyarakat yang besar hati, lemah lembut dan panjang akal apabila bergaul atau membantu antara satu sama lain. Hubungan kejiranan yang mesra ini menjadikan kawasan kediaman kami penuh dengan kasih sayang dan ketenteraman. Sesungguhnya rumahku benar-benar terasa seperti sebuah taman yang hidup dan mendamaikan jiwa. Okey, bagus. Beri tepukan untuk kumpulan keempat. Okey, berdasarkan petikan yang telah kamu baca, cikgu kan dah bagi satu kumpulan, satu lembaran kerja. Jadi, bincang dengan ahli kumpulan anda untuk lengkapkan lembaran kerja tersebut. Baiklah, cikgu berikan masa 3 minit saja. Mula dari sekarang. Berdasarkan teks yang kamu baca,
Maksud tak kisahlah perangai mana. Rendah majmuk, besar hati, lemah lembut, panjang akal. Berarti boleh? Belakang boleh? Tak yang lemah lembut, panjang akal. Okey, masa telah pun tamat. Ya. Okey, semua dah siap? Okey, cikgu nak kumpulan 3 dulu. Okey, semua berikan perhatian kepada kumpulan 3. Okey, berikan apa yang kamu dapat. Semua tu je. Okey, satu saja iaitu Okey. Yang pertama bersih, bersih, kedua indah, tiga cerah, empat luas. keempat luas. Okey, kumpulan lain dapat sama tak apa yang sama? Okey, good. Duduk. Okey, seterusnya kumpulan 2. Kata majmuk. Kata majmuk. Okey, semua berikan perhatian. Tengok jawapan anda sama ke tak? Okey, Aidil, teruskan. Kata adjektif majmuk yang kami dapat hanya 3. Maaf yang ketiga ya. 1, rendah hati. Indah hati. 2, lemah lembut. 3, ringan tulang. Keempat, panjang akal. Okey, semua sama tak jawapan dengan Aidil? Sama. Okey, seterusnya kumpulan 1. Terbitan. Salah itu. Okey, dah. Yang pertama, berwarna. Kedua, teratur. Terbaik. Dan kemerahan. Okey, semua sama? Okey, dan kumpulan terakhir. Empat. Okey, seorang. Saya jumpa ingin pulang, rendah hati, besar hati dan lemah lembut. Okey, semua sama tak jawapan dengan kumpulan 4? Sama. Okey. Jadi kat sini semua faham tentang bentuk kata adjektif. Kita akan teruskan dengan guru yang ketiga. Baiklah, terima kasih Cikgu Aiman dan juga Cikgu Iman atas penerangan yang sangat memberangkatkan. Sudah tadi berkenaan dengan kata adjektif. Jadinya, saya nak pakai juga kumpulan yang sama. Saya terus kelaskan 1, 2, 3, 4. Kita akan buat galeri walk. Sebelum buat, kita ada bahan. Jadi saya berikan awak bahan-bahannya. Setiap pasukan akan dapat setiap pasukan akan dapat 1 kertas mahjong. Yang kedua, awak kumpulan yang ketiga. Ini adalah kumpulan yang keempat. Silakan ambil. Saya bekalkan kepada anda beberapa set perkataan. Saya dah kira ada lebih kurang 16 perkataan, ataupun boleh jadi sebanyak 20. Jadi cukup. Ini saya ada bagi set perkataan, marker dan juga gam. Satu kumpulan akan dapat 1. Awak pakai yang ni. Baik. Awak kumpulan yang kedua ambil. Kumpulan yang ketiga sila. Dan ini adalah kumpulan yang keempat. Baik, cikgu macam mana nak buat? Ikut depan ni. Sorry. Ini. Pertama, kita ada kata adjektif tunggal. Kedua, kata adjektif terbitan. 3 ganda. 4 majmuk. Tugas anda. Pertama, kenalkan perkataan tersebut kepada kelas-kelas mereka sendiri. Selepas itu, contoh. 1, 2, 3 dah kelaskan. 4 dan 5 buat ayat berdasarkan perkataan yang saya berikan. Kumpulan 1, awak ambil tunggal.
Ada 5 perkataan, buat 5 ayat berkaitan tunggal. Belakang terbitan 3 ganda, 4 majmuk. Soalan. Tak ada, mula sekarang saya bagi masa 5 minit. Silakan. Kita ganda. Ya, betul. Ya. Ya. Ayat pun kena kat sini juga. Ini ayat. Kita terpulang kepada masing-masing. Terpulang. Sampai, saya ada bagi gam kan? Tak makan yang mana? Ada makan nak yang ni. Yang bawahnya banyak demand lah. Kira kan, makan kiri. Simpan dulu. Okay, cepat. Yang ni kena tampal lah. Apa nama baju ini semua baju Majmuk ganda terbitan tunggal. 3 dah siap. Lajunya. Masa berbaki 4 minit lagi. Sampai dah. Majmuk saja. Tapi awak kena kelaskan untuk sampai. Buat ni majmuk saja. Oh ya. Okay, ada pergerakan yang terbaik semua. Ini dah nak siap. Kumpulan kita dah nak siap. Kumpulan kita terbaik. Yang keempat. Okay, mantap juga warna-warni. And also 2 bunker. Okay. Buat ayat-ayat mudah saja. Ni panikan. Tak payah ni aku buat. Siapa cik? Aku. Sorry. Orang satu Kanak-kanak. Bagus. Dah mula menambah terbaik saya suka. Wah, bagus dah macam orang-orang seni. Ini kanan depan belakang terbalik. Itu keadaan lah masing-masing. Okey. 2 minit setengah lagi. Boleh bertukar nama dia. Dia ada bertukar bila negara. Dua apa? Saya pernah pakai lagi kita akan lihat siapa dah siap. Kumpulan pertama dah siap. 1 minit lagi. Tinggal 1 minit saja lagi. Terbaik cuba tentu. Come on. Laju adik-adik.
Dia ada tertinggal juga. Fatihah yang tampan kan Fatihah? Ya. Okey, bagus Fatihah. Tasha, boleh memberikan idea Tasha? Ya. Terbaik Tasha. Bagus. Dua lagi. Terbaik. Agak ikut dia ambil warna ke? Kelas itu yang berangkat Cantiklah macam-macam buat. Okey, dalam 30 saat yang terakhir. yang dijaga kena bersih. Buat busy, buat busy. Ada guru penyedia ya. Ada yang sedang order. Ini dari perpusat kamu. Ini dari Academy. Pusat kamu. Ini dari Okey. Masuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Siapa yang belum siap? Berapa lagi? Satu pertanyaan lagi. Satu ketaan lagi. Baik, yang ini ketaan. Silakan. Settle. Okey, selesai. Sekarang saya nak. Okey, dengar arahan saya. Dua orang tinggal dekat setiap kumpulan. Seorang pegang, seorang menerangkan. Yang lain bangun pusat. Okey. Pergerakannya adalah 1 pergi 2, 2 pergi 3, 3, 4, 4 pergi 1. Sekarang dalam masa 30 saat. Bintang ni. Dengan Mama Ganjar. Dengan Mama Ganjar. Okey, baik. 30 saat. Seorang pegang, seorang terangkan. So ini Kelas tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Sekarang tukar. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Tukar. ya masih. Nak buat gambar. Jawab tak nampak. Tunjuk jaga donteng. Bunyi. Oh, tak pun. Ini Kelas tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Dan tepuk tangan, kita dah selesai. Semua dalam kiraan 10 duduk tempat masing-masing. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya berikan kepada cikgu anda yang seterusnya. Okey semua, boleh beri perhatian? Jari lagi dia korang dengar, boleh tak boleh? Boleh! Okey, jadi semua dah tahu bentuk kata adjektif ada berapa? Yang pertama apa? Kan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Okey, disebabkan semua dah faham,
Jadi sekarang kita main satu permainan kecil, boleh? Boleh. Tapi kita dua ada kotak misteri. Okey, cara bermain ni senang je. Dalam ni sekarang kita ada kotak misteri. Dalam ni ada gambar. Setiap kumpulan akan ambil 3 gambar dan cikgu nak kamu buat ayat secara spontan. Boleh tak? Boleh. Kalau tadi kita nak buat ayat sambil berfikir mula, sekarang cikgu nak spontan. Boleh? Boleh. Okey. Kita pergi ke peluang pertama dulu. Ambil 3. Okey, kumpulan yang kedua ambil 3 saja. Okey, kumpulan yang ni menang berapa? Sampai ambil 3 saja. Bangun tu sangat. Main apa ya? Okey, kumpulan yang belakang ambil 3 saja. Ambil 3 saja, pasal satu. Okey. Semua dah dapat. Jangan buka dulu. Jangan buka sebab dia misteri. Okey. Pakai lambai pemain kosong je. Cikgu ada token. Mana-mana murid yang dapat kumpul 5 token dalam kelas bulan ni, cikgu akan belajar hadiah ayam gemuk. Ayam gemuk beli. Jadi kumpul 5 token dulu. Okey. Kumpulan pertama dulu. Yang dapat gambar. Okey. Ambil. Boleh buka. Okey, tengok tu dapat gambar apa? Saya dapat lewat. Lewat. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya, lewat tu kata adjektif bentuk apa? Bentuk tunggal. Betul tak kelas? Lewat adalah bentuk kata tunggal. Okey, cikgu nak Habib buat ayat. Ayat mudah-mudah je. Ayat budak-budak. Habib boleh pandang kawan-kawan. Afiq lewat ke sekolah. Betul tak kawan-kawan? Betul. Okey, Habib dapat 1 token. Okey, yang seterusnya Aiman pula. Boleh buka? Boleh buka. Uish. Dapat apa tu, Man? Kata adjektif panjang. Panjang. Okey, panjang bentuk yang mana? Tunggal. Tunggal. Betul tak? Panjang tu tunggal. Betul. Okey, boleh buat ayat. Pembaris itu sangat panjang. Pembaris itu sangat panjang. Betul tak? Betul. Okey, boleh duduk. Okey, kita terus. Token berapa? Token. Okey. Okey. Terus. Dia sedih juga. Okey, bentuk yang mana dulu, Pak? Bentuk tunggal juga. Bentuk tunggal juga. Okey, buat ayat dulu. Saya berasa sedih kerana saya lewat ke sekolah. Betul tak? Betul. Lagi sekali, kawan-kawan tak dengar. Saya berasa sangat sedih kerana lewat ke sekolah. Okey, betul. Dapat 1 token. 5 kelas esok. Okey, kumpulan yang kedua pula. Mana-mana dapat beri ke sini? Kita mulakan dengan Aidil. Okey, saya dapat kata adjektif gembira. Gembira. Okey, gembira tu bentuk yang mana? Tunggal. Tunggal. Okey, boleh buat ayat. Okey, saya sangat gembira kerana awal ke sekolah. Alhamdulillah. Betul tak semua? Betul. Okey, dapat juga 1 token. Okey, Alif dulu. Saya dapat kata adjektif terbitan. Terbitan? Semerbak. Semerbak. Okey. Semerbak buat ayat dulu. Kita kena ayat dulu. Saya ingin bawa kamu ke semerbak di ujung kampung itu. Betul tak kawan? Betul. Okey, dapat juga 1 token. Okey, Muhyiddin. Saya dapat kata ganda. Kata ganda. Okey. Apa contoh kata yang dapat tu? Ucap kacik. Ucap kacik. Okey, contoh ayat dia. Keadaan di dalam kelas menjadi ucap kacik setelah kerana budaya listrik terputus. Pandai. Itu macam kurang betul. Sebenarnya sekali. Lagi sekali. Keadaan. Okey, keadaan dia. Keadaan di dalam kelas menjadi ucap kacik setelah bekalan elektrik terputus. Okey, betul tak ayat Muiz buat tu? Betul. Okey, Muiz dapat token juga. Betul Okey, kumpulan ni mana yang dapat gambar misteri tu? Semua dapat. Okey, semua dapat, semua betul.
Okey, kita mulakan dengan murid pertama. Okey, silakan Sarah. Okey, saya dapat kata adjektif panjang. Panjang. Okey, panjang tu bentuk yang mana? Tunggal. Tunggal. Okey, boleh buat ayat. Badan ular itu sangat panjang. Betul tak? Betul. Okey, boleh duduk. Satu token. Okey. Saya dapat marah. Marah. Betul tunggal, betul. Okey. Baik buat ayat. Saya sangat marah. Nak panjang sikit lagi boleh? Saya sangat marah sejak lewat ke sekolah. Okey, betul. Okey, seterusnya Syazwati pula. Dapat gambar apa tu? Saya dapat adjektif kecil. Kecil. Tunggal. Tunggal, betul tak? Kecil tu tunggal. Betul. Pandai lawan tinggi. Betul saya. Kecil tu tunggal. Tapi kalau kita nak ubah dia kepada terbitan, dia jadi apa? Terkecil. Apa? Terkecil, betul tak? Okey. Boleh buat ayat. Sekarang bukan belajar perempuan paling kecil di dalam kelas. Betul ke? Betul. Okey. Boleh duduk. Adjektif besar juga. Besar. Besar tu bentuk yang mana tu? Tunggal je. Tunggal. Okey, cuba buat ayat. Gajah itu sangat besar. Gajah itu sangat besar. Betul ke? Betul. Okey, dapat satu token. Okey, kumpulan yang terakhir. Yang terakhir mana siapa yang terakhir? Okey, Sofia, Natasha dengan Laili. Okey, kita mulakan dengan Sofia dulu. Sofia dapat gambar apa? Sedih. Sedih. Okey, kalau sedih tu yang mana? Tunggal. Tunggal. Boleh ke kalau kita ubah dia kepada ganda? Tak boleh. Kalau terbitan? Boleh. Contohnya? Bersedih. Okey. Sekarang saya guna Sofia buat aja. Jadi berasa sedih setelah antuk sikit. Boleh betul tak ada Sofia tu? Betul. Okey. Sofia pun dapat satu token. Okey, kita ambil dua murid yang terakhir. Okey, Natasha. Dapat gambar apa tu? Gambar awal. Gambar apa? Awal. Awal. Awal tu bentuk yang mana tu? Tunggal. Tunggal. Okey, sekarang boleh ubah kepada terbitan jadi apa? Awal kan? Awal. 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 Okey, betul tak? Betul. Natasha boleh buat ayat. Saya hadir awal ke sekolah. Saya hadir awal ke sekolah. Okey, betul duduk. Dapat dekat token. Okey, Laili. Murid yang terakhir. Saya dapat lewat. Lewat. Lewat tu bentuk yang mana? Tunggal. Tunggal. Okey. Sekarang cikgu nak Laili buat satu ayat. Tahu lewat ke sekolah kerana mandi selalu langsung. Betul ke? Okey. Laili pun dapat token. Okey. Sekarang ni mana murid dapat token? Ramai yang dapat token. Okey, sama-sama. Okey, jadi kita dah belajar bentuk tunggal, terbitan, ganda dan majmuk. Ada siapa yang kurang jelas dengan betul-betul ni? Ain. Ain dalam saya. Okey. Jadi token yang mula-mula dapat tu simpan kelas bulan depan kita akan kira siapa yang dapat paling banyak. Terima kasih. Okey, balik murid. Kembali kepada cikgu Iman. Terima kasih.
Pertama kata nama, kata adjektif. Okey, boleh ni murid? Boleh. Mata saya jatuh itu. Santak kamu jatuh? Lemas. Ini apa? Baca saya dengan ini. Okey, ini murid. Yes. Okey, nanti diusul dengan Cikgu Hafiz untuk tujuan yang terakhir. Okey, boleh nanti ditutup dengan Cikgu Hafiz. Saya tak dapat Dah. Okey, semua dah siap? Okey, tumpukan pandai pada slide di hadapan. Okey, cikgu nak kita jawab bersama-sama. Okey? Papan dulu. Papan. Soalan apa tu nak? Tasbih. Okey, dah. Okey, sekarang kita jawab sama-sama Apakah kata nama dalam ayat berikut? Terdapat ayat besar dan bersih. Okey, dapat kata ayat berikut dengan kata adjektif beribuan adik kelihatan semakin sehat. Okey lagi. Nyatakan dua contoh kata adjektif yang menunjukkan perasaan. Okey, seterusnya pilih ayat yang mengandungi kata adjektif. Okey. Kata adjektif manakah yang menggunakan saiz kecil? Baik. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu nak tanya. Antara aktiviti yang telah kamu lakukan bersama cikgu sebentar tadi, aktiviti mana yang paling kamu seronok? Galeri wall. Okey, galeri wall Semua okey, maka nanti pilih Kakak. bagus, kata. Cikgu nak panggil wakil daripada kamu semua. Muin tak ke? Adik macam nak je. Okey, Adik Ibrahim, apakah yang kamu dapat daripada pembelajaran Saya belajar tentang bentuk kata adjektif, kata adjektif tunggal, majmuk, terbitan dia ada. Okey, terima kasih Adik Ibrahim. Duduk. Sebelum tu cikgu nak pilih seseorang yang bertuah daripada kalangan perempuan. Apa tu? Cikgu nak pilih Fatihah. Apa yang Fatihah dapat daripada pembelajaran pada hari ini? Baca balik ayat saya ada banyak. Okey, contoh. Pasal kata adjektif pada empat jenis atau bentuk iaitu tunggal, perbitan, ganda dengan majmuk. Betul macam-macam contoh. Lagi apa yang kamu dapat? Kamu betul-betul tadi. Ada, saya belajar banyak perkataan baru. Semua Okey, bagus. Duduk pada terima kasih. Okey, untuk yang student terakhir, cikgu nak pilih Aidi Putra. Yang terbaik. Aidi Putra. Cikgu nak tanya refleksi kamu pada hari ini. Okey, cikgu ada tunjukkan gambar berkaitan dengan gotong royong. Apa nilai mulia yang kamu dapat dalam gotong royong? Okey, kalau daripada saya sendiri, Semua tumpukan pattern pada Aidil? semua fokus okey, daripada gambar Hai, Adik Ibrahim. kenapa?
Daripada gambar gotong royong tu kita dapat terapkan nilai murni kerjasama. Lagi? Sebab lagi apa nama Tak boleh banyak-banyak. Tak boleh banyak-banyak. Tinggal 2 lagi. Macam explain kat ni. kerjasama, tolong-menolong, itu ganda kan kau? Lagi satu cantik. Sebab nanti siapa nak cantik? Pilih total dengan situasi. Okey, pada murid-murid, cikgu dan pakcik, murid-murid telah berjaya mencapai objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu menggunakan golongan kata kerja dengan kata adjektif dengan tepat dan betul. Cikgu dah tanya soalan terakhir, daripada perempuan, apakah 2 contoh bentuk kata adjektif? Tunggal. Lelaki 2 contoh bentuk kata adjektif? Tunggal dan tunggal. Tepat sekali. Okey, baiklah. Disebabkan murid-murid telah faham sepenuhnya pembelajaran pada hari ini daripada 3 orang cikgu termasuk cikgu sebentar tadi, berikan